Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi Tarita Reuters Property Sendirian Berhad. Hari ini saya berada di rumah corner yang besar ini. Okey, saya akan memperkenalkan rumah corner yang ini berada di Jalan Serambi, Bukit Jelutong. Kalau anda ikut episod-episod saya, pernah Winnie memperkenalkan desain macam ini. Tetapi rumah ini mempunyai build up yang sangat besar selain daripada desain-desain yang saya pernah memperkenalkan. Okey, keluasan tanah dia ialah 44 kaki kali 75 kaki panjang. Jadi atas dia ada 3 bilik dan 3 toilet. Kebanyakan corner di Jalan Serambi ialah 3 bilik, 2 toilet. Inilah 3 bilik, 3 toilet, 3 bilik mandilah ya. Bawah ada 1 bilik, 1 bilik bilik mandi juga. So ikut saya sekarang, saya tunjuk anda orientasi tingkat bawah dan atas rumah ini. Jom! Okey, sekarang saya berada di rumah ini. Semasa kita masuk rumah ni, dia memang ada satu foyer yang cantik macam ni lah. Anda boleh letak gambar family, letak console table kat sini, letak kunci, apa-apa dia pun boleh. So lepas tu kita masuklah sampai ruang tetamu. Jom kita tengok ruang tetamu dia. Luas kan? Design ni dia memang luas. Okey. You tengok teliti sikit. Rumah ini dia memang design macam new development punya semi-D. So macam anda masuk, tangga dia kat tepi, lepas tu dia ada ruang tetamu ke depan, ruang makan kat belakang sikit, bilik kecil kat sini. Sebaris dinding ni anda boleh tarik sikit lagi keluar sebab laman dia besar. So sini boleh letak TV ke, atau nak buka jadi satu sliding door yang panjang ke, boleh juga ya. Okey. Jom kita tengok depan sikit lagi. Area ini ialah area ruang makan. Ruang makan ini anda boleh tengok ya. Saya show teliti sikit lantai dia. Tengok lantai sudah tahulah kita boleh letak 8 seater maksimum. Kalau nak letak 10 seater mesti letak satu round table yang besar lah. Memang boleh letak ya sebab luas. Dia tak ada split level, dia flat. Jadi anda boleh panjang kat sini, panjang kat sana. Anda boleh tengok dia punya ceiling tak ada pocong sini, tak ada pocong sana ya. Okey. Rumah ini sangat terang sebab dia konsep macam semi-D. Jadi tepi laman dia besar. 20 kaki tau laman dia. Alright. Ini keseluruhan ruang tetamu dan ruang makan. Okey. Tinggal bawah sini dia memang ada satu bilik. Jom sekarang saya tunjuk luas dia ya. Okey, kebanyakan corner lot dia punya bilik bawah pun tak besar. Dia squeeze sini, squeeze sana. Tapi design ni dia sangat besar. Okey, anda tengok luas tu, dia memang boleh letak queen bed atau king bed. Then you letak itu amari pun boleh. Dia memang bawah tangga, okey. Jadi rumah ni dia tak ada buat apa-apa ceiling tentang bilik ini. Jadi dia sangat tinggi ceiling dia. Okey. Kalau anda ada elderly duduk kat rumah, bilik ini memang sesuai. Okey. Okey, kalaulah banyak orang kata ni, Winnie, bilik ini dia tak ada attached toilet. Senang aja, satu pintu sini saja you buka, dia join kepada toilet yang belakang sana. Okey, belakang sini dia ada satu area yang anda boleh buka tingkap dan dia punya angin akan masuk. Okey. Dah kita siap tengok bilik ini.
Okey, bahagian depan ni kita dah tengok dah tadi. Okey, sekarang saya nak pergi dapur. Desain rumah ini memang satu tabur. Dia satu tabur yang sangat besar. Okey, jom sekarang kita masuk dapur je. Okey, dapur dia original memang satu pintu yang standard. Banyak customer mereka nak buat open concept lagi besar. Anda boleh buka tinggi sikit, buka besar sikit. Jadi macam sangat grand lah. Kalau tak, pintu kecil macam ni pun cute juga. Okey, kita masuk sekarang. Anda tengok lantai sudah tahu berapa luas dapur ini. So, design ini dia memang design satu dapur yang besar. Okey? Sekarang modern konsep dah. Orang tak ada macam dapur kering, dapur pasar. Oh, banyak kerja nak jaga. Tapi satu dapur aja cukuplah. Anda boleh letak left and the right kan. Sebelah sini untuk masak-masak, sebelah sini untuk buat kopi ke, fridge kat sini ke. Jadi dia memang boleh keluar lah dari sini. Okey, dah tutup dah. Tak apalah. Okey, dia memang kat sini lah. Okey. Laman kat tepi. Besar kan? Cukuplah. Tengah-tengah boleh letak island lagi. Sini boleh letak fridge lagi. Boleh letak 2 fridge. Satu fridge kat sini. Satu petik sejuk kat sini. Satu petik sejuk kat sini. 2 boleh letak. Sini tempat boleh letak barang-barang lagi. Okey, pintu ini pergi mana? Tadi saya tunjukkan yang bilik sana ada satu lorong kecil kan. Ini keluarkan lorong kecil tu. Jadi bilik rumah ni dia memang ada 2 pintu belakang. Left and the right. Okey. Inilah toilet dia. Toilet dia tak besar sangat tapi tak kecil juga. Okey. Ini common toilet. Kalau bilik itu nak attach toilet boleh je. Sini buka satu pintu, dia join kat sini. Sikit punya ubah suai perlu buat lah kalau nak buat attach toilet ya. Kalau tak, dia memang luas lah design ni. Very very spacious. Okay. Kalau anda nak beli sofa, ada berapa pakai mana punya, besar, kecil, set, beli aja. Boy, memang boleh letak dah. Masuk. Okay. Even corner sofa pun boleh masuk. Okey, kita dah siap tingkat bawah. Okey, kawan-kawan, kita dah siap tingkat bawah ini. Kita dah tengok dah luang tetamu, luang makan, dapur yang satu unit tu, bilik bawah. Okey, sekarang kita pergi tingkat atas. Saya akan tunjuk satu bilik demi satu bilik. Bilik dia memang luas dan besar. Setiap bilik memang dia attach toilet sendiri dan luang keluarga dia yang sangat square, sangat besar. Jom, ikut saya sekarang. Kita pergi tingkat atas. Okay, this is the tangga yang tadi saya naik. Anda boleh tengok dia sangat luas. Dia memang ada area yang resting ni. Dia tak tinggi sangat. Pun bukan banyak-banyak step sampai anda sangat tired. Okay, jom kita naik sekarang. Ceng. Anda boleh tengok keluasan luang tetamu ini. Banyak orang kata ni tak ada balcony apa-apa ke. Sebenarnya area ini tak ada balcony lagi bagus. Sebab anda boleh letak sofa betul-betul, letak TV. Sangat luas. Okay. Ceiling dia tinggi juga. Banyak design rumah macam ni, dia punya area ni either dia ialah balcony, kalau tak dia akan 1-2 tingkap yang kecil tapi wall semuanya. Tapi owner dah ubah suaikan ini dinding jadi satu open window lah. Ya. Kalau anda buka dia memang airy. Belakang rumah ni tak ada rumah tau. Jadi dia memang premium sikit lah. Okey, anda dah tengok luang keluarga sangat besar. Kalau anda datang tengok lagi syok sebab anda akan tengok actual size dia. Okey, tapi kau lah saya buat urusan untuk anda tengok rumah ini. Jom kita tengok bilik-bilik sekarang ya.
Okey, kita masuk master bedroom. Semua orang akan anggaran, oh master bedroom celotong sangat besar apa dia. Ada yang kata kecil sangat. Tapi rumah ini sederhana ya. Dia bukan terlampau besar sampai you tak tahu nak letak apa. Okey, tapi dia bukan kecil sampai anda tak boleh jalan. Okey, anda tengok square dia. Okey. Kabinet dah siap. Okey. So ada area untuk letak katil. Ini area untuk katil lah. Anda boleh nampak dia, keluasan dia. Queen bed, special bed, masuk saja. Tak payah kira-kira dia berapa square feet. Memang boleh masuk. Okey? Anda boleh letak meja-meja kat sini lagi. Area untuk solat. Okey? Dia ada balcony ya. Balcony kat depan master bedroom. So, kalau tak nak guna balcony, boleh tutup lah. Tutup jadi area untuk solat ke atau area untuk mungkin kerja ke, study room ke. Okey? Bilik mandi tengok macam ni mana kecil tau. Sebenarnya bukan lah. Saya tunjuk anda. Jom kita masuk bilik mandi. Bilik mandi dia bukan kecil sangat. Okey. Area kat luar kita nampak sampai sini saja. Sebenarnya dia akan tarik keluar. This is original size. Toilet semuanya. Anda letak screen saja. Sebenarnya toilet tak payah besar-besar. Susah nak jaga juga kan. Nak cuci lagi. Kan? So, okey. Ini bilik utama. Bilik utama ini memang luas lah. Okey. Kita ada 2 bilik lagi. Jom kita masuk. Ini 2 bilik. Saya letak ke tengah-tengah macam ni. Sebab dia bukan bilik bergembar. Dia bilik besar sikit. Ini bilik square sikit. Okey, kita masuk. Ini bilik besar sikit lah. Okey. Anda boleh nampak dia memang ada almari kat sini. So, almari kat sini pun area ini anda boleh letak satu queen bed tau. Queen bed boleh letak. Ada tepi jalan sikit lagi lah. So, baik dia ialah sebelah belakang ni tak ada rumah. Tak ada rumah. Okey? Okey, jom. Saya tengok kat dalam. Owner dah buat sikit sinilah. Kasih naik sikit. Jadi air dia tak keluar daripada bilik mandi. Bilik mandi okey lah untuk budak bujang ke. Atau dah anak-anak dah baru kahwin. Dia ada area sendirilah. Okey? Macam master bedroom juga. Dia separuh saiz master bedroom. Sangat besar. Jom kita ada satu bilik lagi ya. Bilik ini. Nampak dia gelap. Tetapi dia tak gelap ya. Letak lighting sajalah. Okey? Ceng 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 ceng. Dia ada toilet sendiri. Dan ini sebenarnya ialah balcony yang sangat kecil. Winnie tak ada kunci jadi tak boleh masuk sana. Tapi dia memang satu balcony yang kecil lah. So angin dari cahaya matahari akan masuk daripada sini. Alright. So bilik mandi ni tengok jom. Dia bukan kecil juga tau. At least individual bilik ni ada bilik mandi sendiri. So anda nampak area ni rearrange sikit. Atur sikit dia punya lokasi kabinet ini. Anda boleh letak queen bed. Sekarang punya lokasi kabinet ini jadi sini sempit. Letak satu super king, super single saja. Kalau tak, bilik ini memang boleh letak satu king bed atau queen bed lah. Kita atur macam ni. Bolehlah letak satu queen bed. Bilik ini square, dia memang boleh letak queen bed. Hanya atur balik itu kabinet saja. Inilah ruang keluarga dia. Saya memang suka rumah ni sebab dia memang terang. Tak payah on light pun dia memang terang. Okey?
Alright, kita dah siap kunjungan tingkat atas ni. Biar saya pergi bawah buat satu rumusan untuk anda dan sekeluarga anda apa yang kita dah kunjung tadi. Okey, jom ikut saya. Okey, sekarang saya kat depan rumah ni. Anda boleh tengok car porch dia. Sangat luas juga, solar fully tiles. Dan ini kat depan rumah ni. Okey, dia sangat luas. Dan tepi laman dia sangat luas juga. Biar saya tunjuk anda grass dia. Okey, sini boleh letak satu pondok kecil lah. Alright, dia sangat besar. Okey, sangat luas. Alright, belakang ni tak ada rumah juga tau. So inilah premium rumah ini. Alright, sangat luas. Hai kawan-kawan sekalian, Winnie sekali lagi Targeted Realtors Property Sendirian Berhad. Kita dah siap kunjungan hari ini. So sebagai rumusan, rumah ini berada di Jalan Serambi, Bukit Jelutong. Keluasan tanah dia ialah 44 kaki kali 75 kaki. Laman dia agaknya 20 kaki macam ni lebaran dia. So mempunyai 4 bilik tidur dan 4 bilik mandi juga. Jalan kaki dah sampai sekolah ya. Okey? So kunjungi sekali lagi video ini. Kalau rumah ini sesuai untuk anda dan sekeluarga anda, tolong hubungi saya, Winnie, 017-298-1800. Saya akan uruskan kunjungan rumah ini untuk anda dan sekeluarga anda. So, klikkan YouTube channel saya sekali. Klik loceng itu untuk notification. Saya akan notify anda kunjungan yang akan datang. Kita jumpa lagi ya. Kau ai rumah ni, kau ai. Bye.